Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan bacaan 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. حسبنا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Firman Allah, dan tetaplah kamu pada perkara memberi peringatan itu, maka sesungguhnya mengingat memberi peringatan itu, kata Allah, tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat buat sekalian
yang beriman kepada Allah. Ashabul fadilah, seluruh pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, hadirin dan juga hadirat muslimin dan muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpah kurnia dan inayah taufik dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Kembali kita bertemu pada bicara pengajian berkitab yang melibatkan kitab 40 hadis penawar hati. Dan malam ini merupakan kuliah kali pertama sesudah berlalunya bulan Ramadanul Mubarak. Maka di kesempatan ini, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ghafarallahu lana wa lakum wa kullu amin wa antum bi khair. Atas nisbah kuliah yang pertama yang berlaku dan berlangsung pada malam ini, selamat menyambut Aidilfitri dan selamat menyambut Hari Raya Puasa 6 bagi yang telah sempurna bilangan 6 hari puasa sunat dalam bulan Syawal. Yang belum lagi berhari raya puasa 6, maka untuk puasa 6 itu kita ada tempoh 1 bulan untuk kita mengambil mana-mana hari mencukupkan bilangan 6 hari. Kata Nabi, man sama Ramadan, sesiapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti 6 hari sesudah daripada Ramadan itu dari bulan Syawal yang kita sebut puasa 6, kana kasiyamid dahri, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Walaupun kita katakan sebulan itu 30 hari, dan apatah lagi baru ni sebulan hanya 29 hari sahaja Ramadan, ditambah dengan 6 hari, patutnya 35 hari. Tapi dengan sebab Ramadan dan ditambah dengan puasa 6 itu, di sisi Allah seumpama kita berpuasa sepanjang tahun ataupun 365 hari. Ini kelebihan yang Allah tawarkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datangnya dan apabila berlalunya bulan Ramadan. Maka ambillah kesempatan ini, tuan-tuan dan juga puan-puan yang berbahagia. Riwayat kita pada malam ini, kita tiba pada riwayat yang ke-22 di bawah tajuk golongan yang dihalang dari meminum air telaga Al-Kautsar. Golongan yang dihalang dari meminum air telaga Al-Kautsar. An Asma'a binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرة قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن رواه al-Bukhari. Artinya daripada Asma bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku sedang berdiri di tepi telagaku, yakni telaga Al-Kautsar, yaitu pada hari kiamat nanti, sambil menunggu-nunggu umatku yang datang meminum daripadanya. Bab kita malam ini tuan-tuan menceritakan tentang keadaan akhirat kelak. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti pertemuan dengan umatnya. Dan antara tempat kita boleh bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di telaga Al-Kautsar. Telaga yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya minum dari telaga itu. Dan tuan-tuan, puan-puan, bagi setiap Nabi itu ada telaga masing-masing. Bagi setiap Nabi itu ada telaga mereka masing-masing, dan umat mereka akan minum dari telaga itu. Namun telaga yang paling luas, namun telaga yang paling istimewa ialah telaga yang Allah kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama telaga Al-Kautsar. Allah firman, tuan-tuan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Ulama tafsir makna inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, kurniakan kepada kamu Al-Kautsar. Tafsir yang pertama, Al-Kautsar itu ialah nikmat ataupun anugerah yang banyak. Al-Kautsar itu nikmat ataupun anugerah yang banyak. Itu makna inna a'tainakal kautsar. Dan menyokong tafsir ini firman Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kamu, la tuhsuha, kamu tak mampu hitung. Kenapa? Kerana banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Itu makna Al-Kautsar pada ayat inna a'tainakal kautsar. Tafsir yang kedua, lain daripada maksud anugerah atau nikmat yang banyak yang Allah kurniakan kepada umat Muhammad, Al-Kautsar itu bermaksud telaga milik Rasulullah. Yakni inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, kurniakan kepada kamu telaga Al-Kautsar. Dan Nabi sebut telaga Al-Kautsar dalam banyak riwayat akan sifat-sifat telaga itu.
Antara riwayat yang menyebut tentang sifat telaga Al-Kautsar ini, Nabi sebut haudi masiratu syahr. Telaga Al-Kautsar yang Allah kurniakan kepada aku itu, haudi, telaga aku, atas tajuk kita malam ini, masiratu syahr, mengambil tempoh masa sebulan perjalanan. Nak lengkong telaga Nabi tu daripada titik mula sampai jumpa balik titik hak mula tak sah, satu lengkong tu ambil masa sebulan perjalanan baru lengkap lengkongan itu. Sebulan. Tuan-tuan bayang luas mana telaga Kautsar ni. Di kampung kita pun ada telaga juga, tapi pusing tak dan orang kata berapa saat jumpalah tempat hak kita mula tak sah. Nampak luas telaga tu. Halus Lah jarang jumpa telaga tuan-tuan ni. No. Tak budak-budak lah telaga pun tak kenal. Dah kambui habis No. Pakai kambui habis. Tambak buat tapak rumah. No. Pelebang rumah. Kambui habis telaga-telaga ada. Pada zaman dulu telaga tu nampak cantik yang suasana dia. Ada je manfaat daripada telaga tu. Baik air dia, baik ikan-ikan dalam tu. Nah, ini kalau boleh jumpa telaga, kira rare lah tuan-tuan ni. Nah. Di kampung-kampung pun jarang jumpa telaga lah. Pakat duk kambui habis lah. Muslimin mukminin yang berbahagia. Haudi masiratu syahrin, telaga aku ambil masa 1 bulan perjalanan, berjalan kaki, baru selesai satu lengkongan ya. Dan kata Nabi dalam riwayat yang lain, air telaga milikku, kata Nabi, putih daripada susu. Warna air itu lebih putih daripada susu. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Cawan yang digunakan untuk meminum air telaga itu, cawan-cawan yang ada yang digunakan untuk meminum air dari telaga Al-Kautsar itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Allahu Akbar. Daripada jauh berkelip-kelip air telaga Nabi. Dan Nabi sebut man syariba minhu syurbah. Syurbah ni tuan-tuan bukan segelas. Syurbah ni bukan kata secawan. Syurbah maksudnya satu teguk. Kalau tuan-tuan guna cawan ke, tuan-tuan guna gelas ke, tuan-tuan guna kolek ke, jug ke, mug ke, seteguk tu kita panggil syurbah. Man syariba minhu syurbatan lam yasma abada, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila selepas daripada minum air telaga Al-Kautsar. Hari ini tuan-tuan kita minumlah air apa pun atas dunia ni, sedap tera mana pun, viral tera mana pun tuan-tuan, ya. Lepas minum 2-3 jam teringin nak minum air lain pula, dahaga tu datang semula. Tapi untuk air telaga Al-Kautsar, siapa yang berhak dan boleh minum dan dapat minum, dia tak dahaga dah lepas itu. Maka doalah tuan-tuan, kita salah seorang yang Allah kurniakan nikmat waktu mahsyar kelak boleh minum air telaga Al-Kautsar. Allahumma amin. Baik, aku tunggu, kata Nabi. Ana ala haudi,
Ketika aku sedang berdiri di tepi telagaku, yakni telaga Al-Kautsar, yakni pada hari kiamat nanti, sambil menunggu umatku yang datang meminum daripadanya, maka tiba-tiba ada orang-orang yang ditahan dari sampai ke sisiku, yakni ke tepi telagaku. Dalam datang minum, datang minum, datang minum, ada umatku, kata Nabi, yang mudah sebut dihalang untuk sampai ke telaga, untuk minum dari telaga aku. Walhal sah dia umatku, tapi dihalang oleh malaikat untuk minum dari air telaga Al-Kautsar itu. Fayukhadhu binasin min duni fa'aqul ummati. Lalu aku berkata, setelah melihat suasana ada umatku yang dihalang minum dari air telaga Al-Kautsar itu, aku berkata, bukankah mereka itu juga daripada umatku? Kenapa dihalang? Walau ada umatku yang boleh minum, tapi mereka kenapa dihalang? Mereka juga umatku. Nabi mula-mula macam petikai juga. Kenapa dihalang mereka tu? Bagilah minum. Mereka layak, mereka berhak. Fayuqal la tadri masyaw ala al-qahqara. Maka dikatakan orang kepadaku, dalam ramai-ramai itu ada tolong jawab, ya benar, yakni betul mereka umatmu, tak dinafikan. Min atharis sujud, min atharil wudu, dari kesan wudu, ya mereka umatmu. Daripada kesan sujud, ya mereka umatmu. Tak nafi, tak petikai bab tu, lulus. Tetapi engkau la tadri masyaw ala al-qahqara, tetapi engkau, yakni wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui bahawa mereka setelah itu kembali ke belakang, yakni murtad atau meninggalkan ajaranmu. Betul mereka umatmu, tapi engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka buat di belakang kamu setelah wafatnya kamu. Mereka umatmu, tapi mereka lah yang menentang syariat agamamu. Ya benar, mereka umatmu, tapi mereka tak kisah, tak peduli tentang agama. Ya mereka umatmu, mereka tak sayang maruah agama. Saat dicaca, dihina, dinista sebagainya. Umat hanya sekadar nama, tapi hilang muruah ataupun maruah, hilang jati diri. Maka layaklah hari ini mereka diusir dan dihalang dari minum air telagamu, wahai Muhammad. Maknanya apa tuan-tuan Nabi faham malam ni? Semua umat Nabi, ya kita nampak seakan layak minum air telaga Rasulullah yang bernama Al-Kautsar itu, tapi hakikat sebenar bukan semua yang berhak. Yang benar-benar sayang Rasulullah, yang benar-benar dalam arti kata ikut sunnah dan syariat yang Nabi bawa, sahajalah yang berhak minum dari telaga Al-Kautsar itu. Baki daripada itu, yang menentang, yang menolak, yang mempertikai, yang mengolok-olok, yang mempersenda, yang buat tak kisah tentang agama,
mereka akan dihalang dari minum air telaga Nabi, walaupun mereka bergelar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana posisi kita selama ni, tuan-tuan? Berhak atau tidak? Layak atau tidak? Jawabnya, wallahu a'lam. Kita aja yang tahu di mana kedudukan kita. Orang lain tak boleh teka. Orang lain tak boleh judge, tak boleh hukum kita lagu mana. Kita je tahu kita dengan Nabi ni lagu mana. Nah, sayang kita pada Rasulullah dan syariat yang Nabi bawa, sejauh mana kesungguhan dan kesanggupan kita itu, hanya kita yang tahu di mana kita dengan Allah Ta'ala dan Rasul selama ini. Maka bila Nabi dikhabarkan bahawa mereka umatmu tapi mereka menentang syariat yang kamu bawa, buat tak kisah tentang agama, jauh daripada kehidupan beragama, tak ada nilai-nilai agama dalam hidup mereka, rasa nak sonok siang dan malam, daripada hidup muda sampai ketua, lara, semata-mata lara, fikir seronok dunia sampai lupa bawa mati. Sebab tu Nabi sebut, ya'ti 'alan nasi zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu zaman manusia itu suka 5 perkara, lupa 5 perkara. Apa dia? Suka 5 perkara, lupa 5 perkara ni. Yuhibbuna al-hayah, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka suka dunia tapi lupa akhirat. Yang kedua, yuhibbuna al-hayah wa yansawna al-maut. Mereka suka hidup, lupa mati. 2. Yang tiga, yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Mereka suka menghimpunkan harta benda. Allah sebut alhaakumut takatsur. Mereka suka menghimpunkan harta benda. Wa yansawna al-hisab, tapi lupa hisab ke atas harta itu yang Allah akan hisab di akhirat kelak. Suka himpun harta tapi lupa Allah nak hisab atas harta tu, ambil mana dan belanja ke mana. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Mereka suka pada binaan-binaan, aset-aset yang mewah, indah. Wa yansawunal qubur, tapi mereka lupa liang kubur mereka sendiri yang sempit itu. Yang kelima, wa yansawunal khalq, yuhibbunal khalq wa yansawunal khaliq. Mereka suka sesama makhluk, kawan dan sebagainya. Jaga sungguh, raih sungguh bab-bab kawan ni. Wa yansawunal khaliq, tapi lupa bab nak jaga hubungan dengan Allah. Siang malam dengan kawannya, tapi lupa bab dengan Tuhan. Ni 5 perkara yang manusia suka dan 5 perkara yang manusia lupa. Kita ni kalau boleh kita nak kalih apa yang Nabi sebut ni, ingat akhirat, nah, apa lagi tuan-tuan, ingat kematian, ingat liang kubur kita, ingat hisab atas harta benda kita, dan ingat ada Allah Azza wa Jal sepanjang hayat kita, selagi hayat di kandung badan itu. Maka bila Nabi dikhabarkan, mereka yang umat kamu tapi mereka berpaling daripada syariat agama kamu, kata Nabi, tahu ke apa kata Nabi?
selayaknya mereka yang dihalang ini dihalau dari telagaku. Bukan kata dihalang, usir dari telagaku, kata Nabi. Tak malu ke kita tuan-tuan kalau kena halang? Dihalang tu satu bab lah, kena halau pula atas apa yang kita buat waktu dunia ni. Walhal waktu dunia kita rasa kita hebat lah, kita benar dah, kita tepat betul segala bab lah. Tapi rupa-rupanya kita jauh dari kehidupan beragama. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, renunglah riwayat yang kita bawa untuk kuliah yang pertama lepas Ramadan ni. Jangan kita terkecuali dan dinafikan hak dari meminum air telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita masih lagi dalam suasana apa? Menyambut hari raya Ruh. Hari raya tu masih ada. Walaupun hari raya tu sehari je, 1 Syawal, tapi ruh kegembiraan itu masih ada sampailah hari ini. Dan biarlah kita berhari raya dengan hari raya yang sebenar. Hari raya yang sebenar ni apa tuan-tuan? Ada kasut raya ke? Ada kuih raya ke? Ada baju raya ke? Tukar raya yang tuan-tuan faham, yang kita faham. Penutup pertemuan kita malam ini tuan-tuan, saya nak petik suatu kalam Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apa kata beliau? Laisa al-'aid liman labisa al-jadid. Bukanlah hari raya itu semata-mata dengan pakai pakaian yang baru. Bukanlah hari raya itu semata-mata dengan pakaian yang baru, tidak. Innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Adapun hari raya yang sebenar ialah bagi sesiapa yang bertambah amalannya bila berlalu Ramadan itu. Itulah orang yang berhari raya yang sebenar. Bukan pada pakaian yang baru semata-mata, tetapi raya itu bagi sesiapa yang liman ta'atuhu tazid, bertambah amalannya. Dan kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali lagi, laisal 'aid liman tajammala bil libas war rukub. Bukanlah hari raya itu semata-mata dengan pakaian, bercantik-cantik dengan pakaian dan bermewah-mewah dengan kenderaan-kenderaan. Nah, kita raya ni kira semua patut dan nak yang baru lah. Baju baru, kasut baru, langsir baru, sofa baru, kereta baru. Raya. Bukan itu sebenar-benar dan semata-mata raya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Adapun raya yang sebenar itu ialah sesiapa yang diampunkan dosanya bila berlalunya Ramadan. Jadi tuan-tuan, ambil semangat atau roh berhari raya yang masih ada ini. Renung tuan-tuan bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layak atau tidak untuk kita minum dari air telaga Al-Kautsar itu di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah jumlahkan kita dan golongkan kita salah seorang yang dapat minum dari air telaga Al-Kautsar itu, insya-Allah. Allahumma amin. Dengan asbab kesungguhan dan komitmen ihtimam kita terhadap urusan agama kita selama ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan bacaan surah
Al-Mulk ataupun surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله في رعايته وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.